Saluran pernafasan dia block, menyebabkan dia tak bernafas masa tidur. Sebenarnya berdengkur yang menyebabkan microsleep ni adalah kita panggil kategori penyakit berdengkur yang disebabkan oleh obstructive sleep apnea lah, ataupun kita panggil OSA. O ni obstructive, block, sleep masa tidur, dan apnea ni tak bernafas. So apa yang berlaku sebenarnya adalah masa seorang itu tidur, saluran pernafasan dia block, menyebabkan dia tak bernafas masa tidur. Okey. Jadi bila tengah tidur elok-elok kan tiba-tiba tak bernafas sekejap, disebabkan oleh block, itu kita panggil obstructive sleep apnea ataupun OSA lah. Okay, OSA ni nama penyakit, ada nama penyakit. Kemudian simptom OSA ni macam itulah, simptom OSA ni boleh bagi kepada dua lah, satu dewasa ataupun lagi satu kita panggil kanak-kanak. Kalau bahagian dewasa berlaku biasanya simptom OSA ni malam tidur berdengkur ataupun kita panggil snoring. Kemudian nombor dua kita panggil weakness apnea. Okey, maksudnya tengah-tengah tidur tiba-tiba kita tersedar sebab gasping for air, choking, tak bernafas susah. Salah satu ni kita panggil bila mana waktu tengah hari tiba-tiba senang tertidur, waktu bekerja senang tertidur, kemudian lepas lunch ataupun waktu rehat. Bila mana budak pula, bila mana budak tak cukup oksigen malam, biasa budak-budak malam dia akan tidur, dia akan beralih pusing. Kenapa? Dia cuba nak cari posisi yang sesuai untuk nak dapatkan udara untuk bernafas. Bila malam tidur walaupun 3-4 tahun, kita masih lagi ada bedwetting, iaitu kencing malam. Biasanya 3-4 tahun biasa tak kencing malam dah, tapi sebab oleh sleep apnea dia ada kontrol yang kurang bagus sikit dari segi neural system, nerve system, saraf, menyebabkan terkencing malam.